Assalamualaikum, hello guys. Dalam video kali ini saya akan kongsikan tempat makan yang sempat saya singgah di sekitar Georgetown, Pulau Pinang. Saya main dari sini saja, malas nak pergi jauh-jauh. Nasi kandar beratur tadi, saya sendiri bukan peminat nasi kandar, tapi rasa okey lah. Orang yang dah biasa makan nasi kandar komen kata kualiti dia dah semakin menurun dan harga pula dah semakin mahal. Jadi saya makan pun rasa macam biasa-biasa je. Tapi kalau nak cuba anda boleh, dia buka pada waktu malam saja, 9.30 malam hingga 9.30 pagi. Macam meriah juga keadaan di sini. Saya rasa nama jalan ni Jalan Chulia. Kalau anda dengar kat belakang tu memang banyak kelab. Selamat pagi dari Georgetown, Pulau Pinang. Jadi saya rasa untuk memudahkan perjalanan saya sekitar Georgetown ni, saya buat pilihan untuk sewa motor, dan kebetulan berdekatan sini ada tempat sewa motor. Banyak yang tadi. Ini roti canai special ayam, dibagi telur goyang, ada cheese, ayam kari, patut. Roti canai Gemas Road, boleh ya, sedap juga rasa makanan dia. Selepas ni kita pergi destinasi seterusnya. Sekarang kita berada di Roti Bakar Hutton Lane. Ada nggak chop ni? Sini pun pakai straw kertas. Roti bakar garlic cheese telur goyang. Ni kita telur. Segali dia sedap lah, rasa masin-masin margarin, mentega. Rasa cheese dia tak ada. Roti telur goyang. So roti bakar dia okey lah, sedap juga. Jadi memang recommended juga kalau anda nak datang ke sini untuk cuba makanan mereka. Sekarang kita berhenti makan sekejap, perut dah penuh. Kita pergi ke Chew Jetty. Dia buka dari 9 pagi 9 malam. Treat yourself to a tropical moment. Welcome to Thailand Love. Panjang jeti dia sampai ke, belum nampak lagi penghujung dia. Macam-macam ada jualan kat sini, makanan, pakaian. Anda akan nampak satu ruangan besar kat sini. Pun belum lagi penghujung dia. Ni adalah pulau. Sebelah sana seberang perai kot, tanah besar.
Jambatan pertama. Dan ni penghujung jeti lah. So saya memang recommended kalau anda datang ke Chiu Jetty ni. Memang satu tempat yang unik. Pemandangan dia cantik kalau datang waktu hari yang cerah. Sekarang kita berada di Jalan Armenian ataupun Armenian Street. Dekat sini penuh dengan seni lukisan dinding, graffiti tu. So ni ada Mak Saleh yang ada jenis negara kaya datang sini minta sedekah, nak travel percuma. Sambil-sambil anda cari-cari mirror-mirror tu, boleh hargai ni bangunan-bangunan lama yang ada kat sini. Sini kita jumpa lagi satu jalan yang hasilkan lukisan mural. Stop child abuse, good message. Ni Masjid Kapitan. Dekat situ semalam kita makan nasi kandar beratur. Ini salah satu lorong belakang yang ada mural art. Okay, so ni perjalanan kita di Armenian State berakhir di Lebuh Aceh. Gambar budak ni last. Sambil anda jalan-jalan tu anda boleh menghargai seni bina zaman dahulu, zaman kolonial British. Sekarang kita balik semula ke Chaurasta untuk cuba beberapa tempat makanan yang viral dekat sini. Sebuah-buahan campur dengan kelapa, campur dengan macam lemon sikit. Rasa je kot, lebih kepada rasa manis. Tak apa-apa nak sedap sangat. So cendol dia rasa biasa je, macam standard rasa cendol. Apa ni kita makan pula dekat Chinese Muslim food, Dim Sum Valley. Ini baru betul nama dia Char Kway Teow. Terasa dia punya kuali goreng, dia punya char tu. So Dim Sum Valley not the best, tapi boleh untuk pertama kali cuba. Ada yang okey, ada yang tak sedap. Chee Chong Fun dia kurang rasa dia. Yang lain macam Char Kway Teow tu rasa okey. Yang bestnya dia goreng kering. Tadi saya balik hotel sekejap tidur. Sekarang ni dah pukul 3, kita sambung jalan balik lah. Sekarang saya berada di Lebuh Union untuk cuba Karem Pasembo. Bang, dah bang dah. Ini dah. Sotong gurita. Hitam. So pasembo yang saya makan tadi semuanya RM30, tak termasuk air. Harga dia okey kot dengan apa yang saya ambil tadi. Sedap pun okey lah rasa dia. Rempah semua cukup, tak keterlaluan sangat berbanding dengan pasembo yang lain. Selesai je makan Hamid Patah Special Mee Sotong, anda boleh lepak tepi Padang Kota Lama ni sambil menikmati pemandangan di matahari kat belah sana. Bungkus. Apom telur rabi. Satu set RM6, 5 keping.
Rasa dia manis, macam apam balik campur telur. Tapi rasa dia lebih ke arah manis. Okey lah buat rasa. Selamat pagi. So untuk destinasi kedua pada hari ini saya akan pergi ke Cik Su Nasi Lemak. Nasi lemak ayam goreng sambal sotong. Sambal dia okey, sedap. Rasa manis, pedas-pedas sikit. Ayam goreng bagian isi. Lalapan ayam ni pun sedap juga. Sotong dia guna sotong segar, bukan sotong lain. Sotong dia ada bau sikit, tapi sambal dia memang sedap lah. Dia punya mushroom soup cair sikit. Rasa agak kosong lah. Rasa masin tu ada, cuma rasa mushroom tu kurang. So selesai je makan di kedai Cik Su, kita terus lah pergi ke kedai yang seterusnya. So ni adalah destinasi terakhir, Jeruk Madu Pak Ali. Kita beli barang, lepas tu terus balik semula ke rumah saya. So saya harap video saya dapat membantu anda untuk anda merancang perjalanan anda ke negeri Penang, terutamanya di kawasan Georgetown. Memang betul, Penang antara syurga makanan yang terdapat dalam negara Malaysia.